Tina. Mu nak lagi mana? Pitih aku mana pitih aku? Mu minta dengan aku buat apa pitihmu? Cari diri lah. Mu tahu tak mu kacak dengan siapa dulu ni? Mu siapa? Mu ni jawab. Mu jawab dengan aku mu ni. Jawab dengan aku. Apa dengan awak ni? Pitih aku mana pitih aku? Ganda-ganda pun, aku nak mu cari pitih aku. Weh. Mungkin saya aku. Jadi, aku nak minta tolong. Boleh tak? Tak tolong ke apa? Ni mesti minta tolong nak pitih. Tak ada gelada ni kalau minta tolong ni. Macam tak tahu je. Yalah, gini. Aku bukan tak sewimu pinjam deh. Tapi, lah kalau pinjam pitih ni mesti. Akhir baloh dah. Aku tak sila kita baloh, dah. Banyak dah berlaku, kes minjam, lepas tu saya jadi baloh. Nanti saya nak minta utang. Supaya aku pula berhutang dengan mu. Jadi kau payah. Mulalah baloh. Nanti tak ada saya lah, ni. Kalau baloh kak? Dok. Aku janji dengan mu, lepas aku berhutang, mu tak lalu pitih. Aku tak suruh hati pun. Nampak muka aku nawak kau. Okey lah. Boleh lah. Tapi... mu nak pinjam berapa? 1,000 je. Hello nya. Ni awak ni lama tak main rumah ni. 2 minggu dah tak main rumah. Ada nampak lagi mana-mana. Beres lah kalau kita. Kalau jumpa dengan dia, ya lama main jumpa aku lama tak jumpa. Okey. Mana dah budak ni. Kamu tak jumpa ni tu. Okey sebab hutang. Lari nak bayar hutang. Dari mana pitih ni? Awak ni. Tak siap kat telefon ni. Akak. Tak siap akak juga ni. Cari nyakit tu ni. Tak boleh. Kadang-kadang aku nak jumpa dia juga ni. The door is opening.
fast my heart would beat if you were close to me.